ST10, sembang santai tapi sampai. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali bersama saya Ali Mustafa dalam podcast Studio Tingkat 10. Dan baru ini berlaku kejadian yang memilukan kita seluruh rakyat Malaysia apabila berlaku kejadian kemalangan membabitkan kenderaan berat dan juga beberapa kenderaan di Plaza Tol Bukit Kajang. Takziah kita ucapkan kepada keluarga mangsa. Dan bersama asisten pada kali ini saudara Neo Chu Siong, Ketua Penerangan Pemuda MCA. Dan kita nak bercakap ataupun membicarakan tentang kemalangan yang berlaku di Plaza Tol Bukit Kajang. Neo, mungkin pandangan awal Neo mengenai kemalangan tersebut. Baik, pertama sekali saya nak ucapkan takziah kepada keluarga mangsa kerana saya telah pun melihat rakaman CCTV nahas yang cukup menyayat hati ni. Pada masa yang sama, kita juga lihat kenyataan yang dikeluarkan oleh Menteri Pengangkutan YB Anthony Loke itu agak mengejutkan lah. Dan bagi saya itu adalah satu kenyataan yang kurang empati dan juga tidak sensitif, malah menunjukkan sikap seorang pemimpin yang tidak prihatin terhadap permasalahan rakyat. Kerana ternyata kita dapat lihat kemalangan ini berpunca daripada masalah hasil siasatan awal ni, apa yang kita lihat laporan melalui media ataupun sumber terbuka yang menyatakan bahawa punca kemalangan adalah berpunca daripada masalah brek pada kenderaan lori tersebut. Maka apabila seorang menteri menyatakan cuba nak menyalahkan ahli keluarga tak menggunakan car seat ataupun kerusi kanak-kanak itu bagi saya adalah satu kenyataan yang luar daripada isu pokok dan pada masa yang sama cuba nak mengalihkan tanggungjawab itu kepada rakyat. Dan mungkin saya mencelah sikit Neo, untuk maklumat pendengar dan penonton sekalian, Menteri Pengangkutan YB Anthony Loke mengatakan dalam sidang media mengenai dengan kes ini, dia mengatakan bayi ini disebabkan tak adanya child seat ni, kerusi kanak-kanak ni. Dan ialah macam dia kata, dia seolah-olah menyalahkan pula kepada keluarga mangsa. Betul dia ada kata menyentuh tentang brek, masalah brek, tapi tidak perlulah meng-highlightkan ataupun memfokuskan kepada kenderaan kanak-kanak punya tempat duduk tu. Dan ialah selain pada masalah teknikal Neo daripada brek itu, apa lagi yang Neo fikirkan untuk mengelakkan kejadian yang seperti ini? Baik, bagi saya kemalangan melibatkan kenderaan berat ini, saya rasa saya dah kering tekak dah. Beberapa kali mengeluarkan kenyataan dan seruan kepada kerajaan cadangan supaya memperketatkan bukan sahaja dari segi penguatkuasaan undang-undang, tetapi juga pada masa yang sama penguatkuasaan dari segi baik pulih, maintenance kenderaan berat, kebertanggungjawaban syarikat-syarikat pengangkutan ini perlu diperincikan bagi saya. Kerana sering kali kita lihat kemalangan melibatkan kenderaan berat ini selalunya mengakibatkan orang kata nahas yang agak serius. Ada yang sering sebelum ni kita lihat tayar yang tercabut boleh mengakibatkan kemalangan maut kepada pengguna jalan raya yang lain. Sama juga masalah brek yang sering kita lihat kedengaran apabila turun kawasan lereng bukit dan sebagainya, ataupun dengan apabila had kelajuan itu tidak dipatuhi, sering mengakibatkan kemalangan yang serius dan mengakibatkan kehilangan nyawa kepada pengguna jalan raya yang lain. So ini bagi saya adalah satu masalah yang serius kerana statistik kemalangan jalan raya juga bagi saya di rantau Asia Tenggara, Malaysia adalah antara yang tertinggi. Dan ini merupakan satu mesej yang cukup jelas bahawa Kementerian Pengangkutan perlu mengambil tanggungjawab untuk melindungi nyawa dan keselamatan pengguna jalan raya ini. Apa gunanya kita mempunyai fasiliti, infrastruktur, jalan raya yang baik, ada lebuh raya yang besar, tetapi akhirnya dia tidak selamat untuk pengguna jalan raya. Itu bukan objektif utama, saya yakin.
apabila kerajaan membuat jalan raya ini, kita mahu bukan sahaja keselesaan tetapi keselamatan pengguna jalan raya itu yang lebih harus diutamakan. Kita berbalik pada yang mengenai Chelsea tu je. Mungkin kita lepas sikit pandang. Bila kita tengok Neo punya Facebook posting, saya pun ada baca, Neo pun ada sentuh tentang isu ni. Tengok pada komen-komen dia macam kata membayangkan kalaupun adalah kerusi kanak-kanak di situ dengan kemalangan itu yang ditular di media sosial mengenai video tu bagaimana rempuhan berlaku. Membayangkan kalau ada kerusi kanak-kanak tu pun susahlah nak selamat dalam keadaan macam tu. Betul lah, dan kalau kita lihat, kita percaya ajal hidup mati ni di tangan Tuhan. Tetapi dalam kejadian ini, apa yang kita patut lihat adalah sama ada bagi saya setuju dasar mewajibkan penggunaan kerusi kanak-kanak bagi melindungi nyawa kanak-kanak. Tetapi pada masa yang sama, apa yang saya sebutkan dalam ruang Facebook saya, social media saya adalah punca kemalangan ini adalah dari sebuah kenderaan berat ataupun lori, dan ini bukan kali pertama kita lihat, banyak kali. Dan apabila anda nak cuba menjadi promoter kepada kerusi kanak-kanak di saat ini, saya rasa itu adalah sangat tidak sesuai. Walaupun saya setuju bahawa dasarnya kita perlu orang kata mewajibkan penggunaan child seat, tetapi bagaimana pula dengan orang kata aspek keselamatan yang lain? Kalau kita lihat kepada rakaman CCTV, impak kelajuan lori itu, saya khawatir kalau ada kerusi yang kanak-kanak pun agak susah untuk seorang bayi yang berumur satu tahun untuk menyelamatkan diri lah daripada keadaan sebegini. Itu bagi saya adalah isu pokok, bukannya kasih. Isu pokok adalah isu bagaimana kenderaan itu boleh bergerak laju, bagaimana kenderaan itu boleh berada di lorong. Kalau kita perincikan lagi, sebenarnya itu adalah di sebelah lorong sebelah kanan. Rapat ke kanan. Sepatutnya, kalau setahu saya lah, sepatutnya lori baik kecil besar sepatutnya menggunakan lorong Tashengo yang sebelah kiri sekali, kenderaan berat. Tetapi kalau kita lihat dengan kelajuan dia, dengan lorong yang dia merempuh tu adalah lorong kenderaan biasa. Ini antara bagi saya, selain daripada sikap pemandu, kita tidak tahu. Saya bukan nak fitnah, biarlah pihak yang berkuasa ataupun pihak yang berkaitan untuk melakukan siasatan lebih lanjut. Tetapi kalau kita lihat perkara sebegini, selain daripada attitude, sikap, tetapi juga dari aspek keselamatan itu. Bagaimana kita nak pastikan bahawa jalan raya ini selamat. Bayangkan, itu toll booth yang sepatutnya semua kenderaan perlahankan kenderaan mereka untuk bersedia melalui tol bayaran itu. Bayangkan, dia boleh berlaku pada bila-bila masa, di mana-mana, terhadap sesiapa sahaja. Ini yang saya sering kali bercakap, bahawa kita jangan lihat kepada aspek infra sahaja. Aspek keselamatan itu juga sangat-sangat penting, kerana kita adalah negara yang mempunyai indeks kemalangan yang antara yang tertinggi di rantau ini. Kalau bukan Asia, tapi di rantau Asia Tenggara dan Asia ni antara yang tertinggi. Dan ini adalah satu perkara yang membimbangkan. Dan bila Neo menyebut tentang promoter ini mengingatkan saya, ini persepsi. Kita boleh tengok sebenarnya, kalau nak kata persepsi pun, pandangan-pandangan netizen kita ni, pandangan masyarakat Malaysia sendiri, persepsinya melihat Anthony Loke ini selain pada menteri nombor plate yang banyak membuat nombor-nombor bidaan nombor plate, dan juga mempromosikan nak kata syarikat ke, ataupun lebih fokus kepada contohnya penggunaan child seat, kerusi kanak-kanak ni, dan juga dari segi kenderaan lori ataupun syarikat komersial. Seolah-olah ini pandangan, persepsinya menggambarkan Anthony Loke ni berpihak kepada situ berbanding ketimbang kepada pengguna rakyat ni, pengguna jalan raya ni, yang sepatutnya diberi lebih kepada keutamaan. Dan satu lagi isu yang sering kali menghantui pengguna jalan raya dan rakyat kita adalah pemanduan mabuk
dan juga pemanduan di bawah pengaruh dadah. Ini juga antara isu yang sepatutnya seorang menteri yang bertanggungjawab ke atas aspek keselamatan jalan raya ini fokus, ya. Saya pun dah berkali-kali sehingga saya ada ya membuat perbandingan di mana bagaimana dahulunya tahun 2020, ya, ketika itu Datuk Seri Wee Ka Siong selaku Menteri Pengangkutan telah meminda Akta 333 ni untuk mengenakan hukuman yang lebih berat kepada pemandu di bawah pengaruh alkohol dan dadah ini, dan juga bukan sahaja menggandakan ataupun menambah hukuman penjara, tetapi juga denda itu daripada 6,000 ke 150,000 dan penjara daripada 9 tahun kepada 15 tahun, tak silap saya. Ini adalah antara polisi dasar yang sepatutnya seorang menteri boleh mengkaji, meminda dan memperbetulkan, ya. Pada masa yang sama, kita juga menghadapi satu lagi cabaran dari segi pelaksanaannya. Ini penting kalau kita lihat bagaimana agensi yang penguatkuasa seperti JPJ dan sebagainya melaksanakan proses orang kata pemantauan, pelaksanaan. Ini sangat penting. Dahulunya kita tengok kita ada SPED, ya, Suruhanjaya Pengangkutan Darat, yang telah pun dibubarkan. Ya. Dan saya tidak tahu sama ada itu satu kebetulan. Daripada situ juga kita lihat semakin banyak sebenarnya kemalangan yang melibatkan kenderaan berat ini, ya, kerana sudah tidak ada agensi yang boleh menguatkuasa dan memantau kenderaan-kenderaan darat, khususnya kenderaan-kenderaan berat ini dan komersial. Kata saya yang SPAD ni dia di bawah Parlimen, kata saya kan. Ya. Dia mana report tu dia dengan Parlimen. Betul. So apabila kurangnya agensi pelaksana dan sebagainya pemantauan ini, pastinya dia memberi ruang kepada syarikat-syarikat pengusaha atau pengusaha ni untuk mencari jalan pintas lah, kan. Kalau kita lihat banyak kemalangan berpunca daripada masalah teknikal, mungkin ada kaitan, saya yakin, dengan pengawasaliaan kenderaan yang sepatutnya mempunyai tempoh dan dipantau rapi oleh agensi penguatkuasa. Tapi hari ini kita lihat banyak kenderaan-kenderaan berat di atas jalan raya ini mungkin tidak selamat dan juga boleh membahayakan orang lain. Kadang saya sendiri, pengalaman saya, apabila kita lihat kadang ada lori yang usianya mungkin telah lebih pada 10 tahun, kadang kita lihat lorinya pun tidak ditutup rapat, selain daripada pemanduan yang laju dan sebagainya di atas lebuh raya. Kita boleh lihat, saya yakin semua orang yang menggunakan jalan raya sering kali akan berhadapan dengan masalah ini. Dan ini hanya adalah, bagi saya, it's a matter of luck, kan? Kalau berlaku, maka sesuatu yang buruk akan berlaku. Tetapi kalau tidak, maka lepaslah. Tetapi sampai bila kita nak mengharapkan nasib? Bagi saya, kerajaan mempunyai tanggungjawab untuk memastikan bahawa jalan raya, khususnya lebuh raya di Malaysia ini adalah bukan saja selesa tetapi selamat untuk semua. Dan kalau menyentuh tentang penyelenggaraan ni, maintenance ni, contohnya di kes di Plaza Tol Bukit Kajang ni, Antelop pun antara yang terawal yang mengatakan ini tak ada masalah daripada segi penyelenggaraan. Kenderaan tersebut memang melalui proses Puspakom yang berkala, yang betul, tidak ada masalah kat situ. Dan bagaimana? Ialah sebab bila keadaan itu berlaku, pemandu terjun keluar daripada lori tersebut bila mendapati breknya gagal berfungsi dengan baik, dengan sempurna. Dan balik pada ini teknikal tapi sebelum ni ada kata ada kejadian di mana lori tayar pun tercabut dan menyebabkan kemalangan dan benda-benda yang tidak yang sukar diramal, sukar dijangka. Dan ini sebenarnya memang berbalik teknikal, berbalik pada penyelenggaraan. Kalau dah kita melalui proses berkala itu, pemeriksaan berkala di Puspakom kan, tetapi berlaku juga. Itu bagaimana kalau kita nak tambah bagi saya, kita kena lihat semulalah sama ada proses pemeriksaan itu betul-betul dilakukan secara teliti dan juga penuh integriti. Kita tahu bahawa kadang melalui runner pun proses ini boleh dilakukan. Siapa yang memantau perkara ini? Siapa yang pergi melihat sama ada proses pemeriksaan kenderaan bermotor ini dilakukan dengan betul? Kita tidak ada agensi yang pergi melihat, kecuali laporan dibuatlah. Tetapi dari masa ke semasa, saya ingat lagi apabila awal tahun ini Kementerian
Pengangkutan mengumumkan bahawa dia nak melantik lebih banyak syarikat pemeriksaan kenderaan bermotor. Yang sebelum ni dikatakan hanya dimonopoli oleh Puspakom. Tapi hari ini dengan adanya tambahan syarikat-syarikat pemeriksaan ini, adakah dia juga dapat membantu proses pemeriksaan ini? Kalau kemalangan melibatkan kenderaan berat masih berlaku dengan begitu banyak, maka kita kena kaji baliklah sama ada syarikat yang dilantik itu betul-betul melaksanakan tugas tanggungjawabnya dengan baik ataupun sebaliknya. Ya, saya rasa sebagai sebuah agensi yang bertanggungjawab ke atas keselamatan jalan raya, dia mempunyai tanggungjawab untuk memastikan pelaksanaan penguatkuasaan ini adalah selari dengan dasar yang kita tentukan. Dan kalau menyentuh tentang kenderaan berat ini, lori dan sebagainya, ini menjurus kepada kenderaan komersial. Bila sentuh tentang kenderaan komersial ni, dia melibatkan ekonomi. Jadi ada setengah pandangan yang mengatakan kalau kita ni terlalu tegas ataupun terlalu ketat daripada segi undang-undang ataupun SOP untuk kenderaan komersial ni, dia akan merencatkan sektor ekonomi itu. Saya tak lihat bagaimana penguatkuasaan undang-undang peraturan ini boleh merencatkan ekonomi. Yang saya paling risau yang boleh merencatkan ekonomi ni adalah orang yang tak ikut undang-undang. Pastinya kita lihat tanggungjawab kerajaan bukan sahaja nak membantu ekonomi tetapi juga melindungi nyawa dan keselamatan rakyat. Bagi saya benda ini seiringan. Ya. Maka kita perlu di mana-mana negara sekalipun mesti ada peraturan untuk mengawal selia, untuk memantau dan memastikan kenderaan-kenderaan berat ini mematuhi piawaian yang ditetapkan supaya dia selamat atas jalan. Ya. Saya tak nampak itu boleh digunakan sebagai alasan yang boleh menjejaskan ekonomi. Kalau kita lihat dahulunya, ada kadang lori sampai melebihi muatan pun ada. Ya. Sebab itulah apabila kita melebihi muatan, dia akan mengakibatkan tekanan yang lebih kepada kenderaan. Sehingga akan menyebabkan masalah brake. Ada puncanya. Walaupun kita tak nampak pada mata kasar kita. Tapi saya ni bukanlah technical person. Tetapi saya tahu bahawa kalau kenderaan tidak mengikut piawaian yang ditetapkan, contohnya melebihi muatan, maka kenderaan itu akan berhadapan dengan risiko kerosakan. Syarikat pun akan rugi juga, guys. Syarikat akan rugi apabila berlakunya kemalangan, sama ada kenderaan kemalangan biasa maupun kemalangan maut. Pastinya syarikat itu juga yang akan mengalami kerugian. Ya. So bagi saya itu bukan alasan bahawa kita perlu bersifat lenient ataupun tutup sebelah mata dalam penguatkuasaan. Malah yang lebih merisaukan gejala rasuah yang juga di peringkat bawahan ini menghadapi dan melihat keadaan di mana pemeriksaan ini boleh dilakukan dengan melalui ejen ataupun runner saja. Ya. So ini adalah antara perkara yang perlu diteliti dan diperhalusi supaya semua proses pemeriksaan kenderaan dilakukan mengikut peraturan sewajarnya. Dan dia menyentuh sikit tentang runner tu, sebab sebelum ni kalau isu ni memang ada pun apa kata penyalahgunaan kuasa ataupun rasuah runner di Puspakom. Dan sekarang bila buka Puspakom boleh panggil apa, syarikat yang buka operasi sama dengan Puspakom yang tambahan tadi kan, ada 2 ke 3 kan, 3 syarikat kan, so pun akan membuka ruang jugalah kepada isu-isu integriti tadi kan. Bagi saya yang paling penting adalah siapa yang memantau mereka. Ya. Mereka nak memeriksa kenderaan, tapi siapa yang memantau mereka? Sekerap mana pemantauan dilakukan ke atas syarikat-syarikat ini? Dan dah terbukti bahawa syarikat-syarikat ini sebelum ni pun, saya bukanlah nak orang kata membidas proses pelantikan syarikat, tetapi kita tahu bahawa ada syarikat yang mungkin tidak pernah ada pengalaman langsung dalam urusan pemeriksaan kenderaan ini. Ya. So ini antara bagi saya yang perlu kita lihat, dan yang penting sekali bukan kita nak menuding jari, tetapi bagaimana kita nak tambah baik dan memastikan bahawa jalan raya kita ini kekal selamat. Bukan saja isu teknikal, isu pemeriksaan, penyelenggaraan, tetapi juga isu sikap itu sendiri, sikap pemandu. Maka ini adalah antara perkara yang perlu bukan saja pihak pengusaha, bukan saja pihak kerajaan, tetapi semua pihak perlu bertanggungjawab supaya kita boleh mengurangkan kejadian-kejadian yang boleh meragut nyawa pengguna jalan raya. Yang ni bila sentuh tentang isu keselamatan jalan raya ni, kalau dululah Wee Ka Siong jadi Menteri Pengangkutan dan sebelum ni lah
Bila ada je isu-isu macam ni, akan banyaklah desakan-desakannya supaya letak jawatan dan sebagainya. Dan sebelum ini Anthony Loke di peringkat awal menjadi menteri, memegang jawatan sebagai menteri, dia satu istilah Anthony effect, Loke effect, macam tu lah. Sebab kan dia bila jadi menteri, yang perkara yang pertama yang terawal dia buat, dia pergi penyamaran di ground kan, di stesen LRT dan sebagainya kan, dan menunjukkan betapa dia cuba menyelami isu rakyat secara dekat, sampai menyamar pakai face mask, orang tak nampak, tapi ada kamera yang menunjukkan dia ialah humble. Optik lah bagi saya. Optik tu baguslah kalau dia nak menunjukkan bahawa dia seorang menteri yang prihatin, tetapi dia kena konsisten lah. Optik ni bukan hanya pada awal musim, tetapi selama ini berperkerap dia turun ke Padang kan, bukan saja tolak troli di KLIA, bukan saja naik MRT ataupun LRT, tetapi bagaimana dia nak menyelesaikan masalah on the ground ini yang khususnya melibatkan kemalangan jiwa, kemalangan yang melibatkan kenderaan berat akibat bukan saja kecuaian tetapi masalah teknikal yang boleh kita sebenarnya elakkan ya. Bagi saya saya harap supaya menteri ini lebih bertanggungjawab dan fokus kepada masalah on the ground dan bukannya hanya sekadar optik, political optik untuk menunjukkan bahawa seseorang tu prihatin, tetapi betul-betul menyelami dan memahami selain menyelesaikan masalah-masalah ini. Saya fikir itu saja untuk kita untuk topik pengautan dan kita berehat seketika. ST10, sembang santai tapi sampai. Kembali bersama saya Alif Mustafa dalam podcast Studio Tingkat 10, dan tetamu kita pada hari ini adalah saudara Neo Chu Siong, Ketua Penerangan Pemuda MCA dan juga Pengarah Komunikasi Pemuda Barisan Nasional. Neo, minggu depan saya ingat saya minggu depan Parlimen akan buka start 6 Oktober untuk mesyuarat yang ketiga, dan isu hangat ataupun tumpuan adalah berkenaan dengan pembentangan Akta Rang Undang-Undang URA, iaitu akta yang mengenai pembaharuan bandar. Dan memang sejak kebelakangan ini isu berkaitan dengan URA ni hangatlah diperkatakan, selain daripada isu di Kampung Sungai Baru di mana perubahan berlaku dan berlakulah ketegangan sehingga menyebabkan Ketua Polis IPD Damwangi cedera di bahagian kepala. Dan selain pada isu di Kampung Sungai Baru, juga ada isu di Kampung Jinjang Selatan juga berkenaan dengan pengusiran penduduk di sana, dan adalah perbandingan, orang buat perbandingan dua isu tapi dia punya fokus dia terarah kepada URA ni, URA. Mungkin apa pandangan Neo mengenai akta ini? Daripada awal URA ini menjadi isu di apabila Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan yang dilihat begitu tergesa-gesa nak push ataupun nak pass through undang-undang ini, saya telah menyatakan pendirian dan kenyataan yang cukup jelas bahawa kita bukan sahaja belum bersedia, tetapi beberapa perkara yang perlu dilihat, diperinci dan dipinda sebelum kita nak dijadikan dia sebagai satu akta. Kerana keadaan di negara kita sangat berbeza. Ada yang cuba nak membandingkan dengan usaha pembaharuan semula bandar di Singapura, di Hong Kong dan sebagainya. Tetapi di dalam konteks Malaysia, selain daripada kita lihat tanah kita yang jauh lebih luas, pada masa yang sama juga kita mempunyai akta tanah, kita mempunyai beberapa perundangan, undang-undang yang berkait rapat dengan bukan saja tanah tetapi tanah Bumi Putera dan tanah pusaka ini. Maka sebelum kita nak membuat perbandingan ni, kita perlu faham dulu sensitivity dan juga kita nak elakkan daripada bukan sahaja pertindihan kuasa di antara kerajaan persekutuan, kerajaan negeri dan juga kuasa-kuasa raja, tetapi pada masa yang sama juga kita perlu mempunyai tanggungjawab menjaga sensitiviti rakyat. Ini yang lebih penting kepada kerajaan, kerana kalau tadi saudara Alif ada sebut bagaimana insiden di Kampung Sungai Baru ni telah mengakibatkan kemarahan dan juga protes yang sebegitu besar. Kita tidak mahu satu undang-undang yang dibuat yang akhirnya boleh menimbulkan ketegangan, kekecohan dan ketidaktenteraman. Ini pastinya jauh daripada sasaran utama, iaitu nak cuba membuat pembaharuan untuk keselesaan dan kesejahteraan rakyat.
saya tidak menentang usaha pembaharuan semula bandar ini. Rancangan ini saya yakin perlu dilaksanakan kerana kita tahu ada rumah-rumah yang mungkin sudah usang dan perlukan pembaharuan, tetapi tidak bermakna anda boleh ambil tanah asal orang dan atas konteks nak membuat pembaharuan anda telah orang kata merampas hak dan mengakibatkan ada segelintir yang mungkin kurang berkemampuan perlu dipinggirkan ataupun diusir daripada kawasan asal mereka. Bagi saya itu adalah satu undang-undang yang zalim, ya. Maka dalam konteks itu kerajaan perlu memperhalusi, kerajaan perlu mengadakan sesi libat urus bersama dengan semua stakeholder ataupun wakil-wakil penghuni supaya semua orang faham, ya. Bagi saya sebuah dasar yang baik tidak perlu dilaksanakan secara tergesa-gesa. Yang penting adalah mendapat feedback pandangan daripada penduduk yang terlibat. Itu lebih penting. Sebab itulah di peringkat MCA daripada awal lagi kita telah mempunyai beberapa tanpa henti engagement ataupun sesi libat urus, sesi dialog bersama dengan wakil-wakil penduduk. Dia bukannya satu isu perkauman, dia bukannya melibatkan isu satu kaum saja. Dia sebenarnya melibatkan semua orang. Maka kita buat satu dialog dan rapat umum ni supaya kita dapat faham dari konteks semua orang yang akan terkesan daripada akta ini. Maka kebanyakan yang kita lihat, feedback yang kita dapat, kebanyakannya tidak setuju, ya, kerana mereka gusar dan takut apabila terlaksananya dasar ini, maka mereka tidak dapat jaminan bahawa mereka akan tetap kembali berada tinggal di tempat yang mereka sedang duduki ini. Dan pastinya kepada mereka golongan yang usianya lebih tua, mereka juga risau apabila proses pembinaan bangunan baru nanti, duit wang pampasan yang diberikan itu tidak mencukupi untuk mereka membeli rumah baharu. Pastinya rumah baharu ni nilainya lebih tinggi, ya, dan bukan itu sahaja tetapi maintenance fee, bayaran setiap bulan yang mungkin nilainya akan lebih tinggi berbanding dengan sekarang yang apartmennya mungkin tak perlu bayar apa-apa, cuma duit pembentungan saja, kan. Tetapi kalau maintenance fee nanti mungkin bayarannya ikut keluasan sehingga boleh mencecah 300-400 sebulan, maka mereka risau mereka tidak mampu untuk berada di dalam kompleks ataupun kondominium yang dianggap membebankan ini. So ini adalah antara perkara yang perlu kerajaan perhalusi, menjamin bukan sahaja kepentingan rakyat tetapi juga nilai sentimental yang mereka ada, yang bayangkan mereka dah duduk di satu kawasan 30 tahun, 40 tahun, dan pada usia persaraan nanti mereka terpaksa berpindah kerana tidak mampu. Ini adalah antara aspek-aspek yang perlu kerajaan perhalusi, khususnya KPKT yang nak sangat, ya, push dasar ini. Saya haraplah kita jangan tergesa-gesa dan lihat dan dengarlah kepada suara hati rakyat ini, kerana ini betul-betul bagi saya dasar yang boleh menjejaskan kelangsungan dan kehidupan mereka lah, kalau kita tidak buat secara terperinci. Dan ini juga mengingatkan saya rumah degil. Kalau kita tengok rumah degil di Coket, dulu ada satu rumah ni, satu-satunya rumah yang tak nak berpindah. Dan sekarang ni replika rumah degil ni ada diletakkan di muzium di Istana Budaya, kata salah saya. Memang ada rumah degil ni. Dan kita tak nak nanti di 10 tahun akan datang, berapa tahun akan datang, banyak, bukan sekarang ada sebuah, besok-besok nanti beratus-ratus sebuah rumah degil yang wujud di bandar-bandar di dalam negara kita. Dan ni kata tadi, jangan ada tergesa-gesa, terburu-buru. Dan memang betul, memang tergesa-gesa pun. Sebab bila kita tengok balik kenyataan daripada Menteri KPKT YB Ngah Komeng, memang kata dia nak buat juga. Kalau tak, penggal lepas, mesyuarat lepas punya sidang parlimen dia nak bentangkan. Memang dah bentangkan, cuma nak dimuktamadkan je. Dan kali ini 6 Oktober bermula sidang mesyuarat ketiga parlimen.
Dan beliau pun kata memang akan bawa RU ni untuk dimuktamadkan, diluluskan. Dan tadi kata Neo kata libat urus MCA sini pun ada bertemu dengan NGO kan untuk memastikan dasar ni difahami semua. Dan selain pada itu Neo, selain pada kita di masyarakat biasa ni, sebenarnya jawatankuasa pilihan khas Parlimen, infrastruktur, komunikasi dan dalam Parlimen juga, dalam yang turut dianggoti oleh ahli Parlimen Kerajaan dan juga ahli Pembangkang yang tidak bersetuju dengan RU ini, yang nampak memang tergesa-gesa. Dan sedikit untuk Neo perincikan apa yang kebimbangan sangat selain pada tanah diduduki tu dirampas, atau sebab kita ingat portion dia nak kena 70% tak salah kan, 70% bersetuju baru boleh ambil kawasan tu, atau 80% kan, 80% bagi bangunan yang 30 tahun dia ke bawah, 70% 50 tahun ke atas, dan 51% bagi bangunan yang terbengkalai, usang dan sebagainya. Dan sebelum tu yang kita pernah buat, contohnya di zaman dulu sebelum ni di Kerinci, di residensi Kerinci dan Wan Razak Mansion juga tanpa ada URA ni. Bagaimana boleh jadi? Itulah sebab tu saya kata kita ini adalah antara dua contoh yang terpaling baik apabila melibatkan persetujuan 100% penduduk, ya, sebelum dia boleh membuat pembaharuan semula, pembinaan semula. Pada masa yang sama ramai yang risau yang URA yang sedia ada ini, yang nak dibentangkan ini, dia hanya melibatkan persetujuan 80%. Yang lebih membimbangkan adalah bagaimana, apa nasib yang 20% sekiranya tidak setuju. Apatah lagi tempoh masa yang bukanlah tak terlalu lama sangat pun, 50 tahun ke bawah. Dia boleh 30 tahun, dia boleh 20 tahun, dia boleh 40 tahun. Dia logik contoh rumah sekarang lah kan. Kalau kita duduk sekarang, rumah tu berusia 30 tahun, takkan kita nak tukar? Maksudnya takkan kita nak buat baru benda tu? Betul. So sorry, bukan 50 tahun 30 tahun saya sebut tadi. So yang itu yang merisaukan. Kalau kita lihat KLCC, bangunan KLCC itu usianya pun dah hampir mencecah 30 tahun. Dalam masa 2 tahun lagi. Ya. So adakah kalau kita lihat kepada bangunan yang tersegam indah yang boleh menjadi ikon dunia sehingga hari ini, kalau kita lihat di KLCC ni setiap malam masih orang penuh bergambar. Itu adalah satu contoh bangunan berusia 30 tahun. Kalau bangunan antara yang tertinggi dunia masih boleh tersergam indah selepas 30 tahun, kenapa kita nak membuat dan menentukan tempoh pembaharuan tu seawal 30 tahun? Maknanya lepas ini satu projek perumahan pemaju hanya boleh menganggarkan sekitar 30 tahun sajalah, ya. Lepas 30 tahun kita dah boleh roboh, ya, kerana melalui akta kita hanya perlukan 80% persetujuan untuk merobohkan satu bangunan yang usianya kurang daripada 30 tahun, ya. Ini akan mengakibatkan banyak ruang manipulasi, ya. Ini kalau kita lihat pada tempoh ketahanan piawaian yang ditetapkan oleh JKR sekalipun, bangunan sebenarnya boleh bertahan menjangkaui usia 80 tahun dan 100 tahun, ya. Bayangkan kita orang muda ni dari awal kerja umur 30-an, ya, dah baru ada duit nak beli rumah. Pada usia seawal 60, rumah anda akan diambil dan anda dipaksa untuk berpindah dan menduduki rumah yang lebih mahal lagi pada usia 60 tahun. Bagaimana anda nak beli rumah baru pada usia dah dalam usia persaraan ini? Loan pun baru habis kan. Kalau 60 tu baru habis, baru nak lega-lega santai. Baru nak santai satu. Ada yang mungkin belum habis, ya, yang ambil loan 35 tahun dan sebagainya. Dan dipaksa membayar maintenance fee yang 3-400 sebulan. Bagaimana mereka nak hidup selepas itu, ya? Ini adalah antara perkara yang perlu kita lihat. Kenapa 30 tahun? Kenapa 80%? Ini antara yang perlu dikaji dan diambil berat. Dan bukannya hanya nak lepas, nak bagi lulus undang-undang ini tanpa memikirkan kepentingan rakyat. Sebab tu ada persepsi, dan saya juga terpaksa bersetuju dengan persepsi ini, di mana undang-undang ini dilihat lebih memihak kepada pemaju daripada memihak kepada rakyat. Kerana pastinya kalau anda seorang pemaju, anda
pastinya akan menyokong usaha ni kerana setiap 30 tahun awak akan dapat buat projek besar. Setiap 30 tahun anda akan dapat ambil tanah itu untuk projek pembinaan semula yang pastinya akan menguntungkan pemaju. Tapi bagaimana pula dengan rakyat? Itu bagi saya perlu dijawab oleh menteri yang nak sangat meluluskan rang undang-undang ni. Okay, dari segi imej kerajaan pula ni, selain sebenarnya isu RUU URA ni bukan saja daripada segi rakyat biasa, daripada NGO, even daripada ahli parlimen Pakatan Harapan sendiri, ahli parlimen kerajaan sendiri pun tak bersetuju dengan pembentangan RUU ni. Sama juga pandangan seperti Neo katakan, nampak seperti tergesa-gesa dan tidak mencukupi. Dia kata betul, KPT kata ada libat urus, tapi mungkin itu sekadar atas kertas ataupun tidak mencakupi, tidak secara menyeluruh dengan siapa libat urus dijalankan, berapa banyak, berapa dalamnya perbincangan diadakan. Mungkin itu yang masyarakat tidak nampak hasilnya lagi, maksudnya dari segi libat urus. Dan bagaimana kalau dibentangkan juga untuk minggu hadapan bila sidang parlimen dibuka nanti, anda kata keputusannya tidak memihak kepada KPKT, ramai yang tidak menyokong, mungkin ada undi belah bagi misalnya, ramai yang tidak menyokong. Adakah ini memberi imej yang buruk kepada kerajaan pimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga kerajaan perpaduan, kerajaan Malaysia Madani? Pastinya ini akan mencipta sejarah lah apabila sebuah dasar ataupun rang undang-undang yang nak diperkenalkan tidak mendapat sokongan majoriti kerajaan. Ini bukan saja memberi kesan kepada imej tetapi juga akan memberi kesan kepada keutuhan dan kestabilan sebuah kerajaan itu. Sebab tu saya harap Menteri KPKT ini jangan terlalu memikirkan kepada kepentingan pemaju, tetapi juga fikirkanlah mengenai kepentingan dan kestabilan sebuah kerajaan itu. Kerana kita lihat ada juga di kalangan anggota parlimen dari blok kerajaan juga tidak setuju, ya. Maka adalah sangat penting untuk supaya satu dasar ini dapat diperhalusi, diperinci sebelum nak dilaksanakan ataupun dikemukakan untuk kelulusan parlimen inilah. Kerana walaupun berada di blok kerajaan, tetapi saya yakin setiap ahli parlimen mempunyai tanggungjawab terhadap orang yang memilih mereka. Apabila mereka bersetuju untuk menyokong rang undang-undang yang dilihat zalim ini, saya khawatir ini akan menjejaskan sokongan rakyat terhadap mereka, tak kira parti mana sekalipun. Sebab tu kita lihat ramai di kalangan ahli parlimen dari blok kerajaan Madani ini juga tidak bersetuju, dan meminta supaya perkara ini ditangguhkan dan diperincikan dahulu. Ya, so bagi saya janganlah terlalu nak menjaga air muka, ego dan juga kepentingan sesetengah pihak saja. Kita kerajaan dipilih oleh rakyat adalah bagi saya mempunyai tanggungjawab untuk memelihara dan menjaga kepentingan rakyat. Itu bagi saya lebih penting supaya kerajaan ini kekal stabil sehingga ke akhir penggal. Nah, ini yang kita nak pun maksudnya walaupun kita dalam blok kerajaan, ahli parlimen dalam blok kerajaan, janganlah, maksudnya kita still menjalankan proses semak dan imbang itu. Janganlah kita menjadi pemimpin yang menyokong membuta tuli. Dan kita juga akan menyentuh masih lagi isu ataupun mengupas isu berkaitan dengan KPKT. Dan sebelum itu kita berehat seketika. ST10, sembang santai tapi sampai. Baik, kembali bersama saya Ali Mustafa dalam podcast Studio 310 dan saya bersama Neo Chu Siong, Ketua Penerangan Pemuda MCA. Dan pada 22 September baru-baru ini saya ada terbaca Neo punya statement kenyataan media. My Kiosk, dari projek Gajah Putih kepada sarang najis burung. Sarang burung Okay, sarang burung. Sarang burung. Mungkin Neo boleh kupas sedikit apa yang berlaku, apa isu ni? Yalah, sebab isu ni bangkit dan timbul selepas saya membaca laporan dalam sebuah akhbar tempatan, tak silap saya utusan lah, ya, yang menyatakan di Seremban, di Negeri Sembilan, My Kiosk yang terbiar itu dipenuhi oleh najis burung dan tidak dimanfaatkan sepenuhnya lah. Dan isu ini bagi saya dari awal lagi apabila kita
membongkarkan skandal ataupun isu MyKios. Bagi saya satu projek Gajah Putih ini yang kerajaan membelanjakan sehingga 250 juta ringgit untuk melaksanakan keseluruhan projek ini. Tetapi akhirnya kita lihat banyak dari kios, MyKios Merah Putih ini sampai hari ini, selepas 2-3 tahun sampai hari ini, kebanyakannya masih tidak dibuka dan tidak beroperasi. Bayangkan kerajaan menghabiskan 250 juta ringgit dan hanya memberi manfaat kepada 1-2 gerai setiap kawasan. Itu bagi saya adalah satu pembaziran, kegagalan yang perlu diakui. Walaupun Menteri ada mengatakan bahawa tidak ada unsur rasuah dan sebagainya, tetapi dalam konteks tata kelola, dalam konteks pengurusan melibatkan wang dana awam ini, perlu kita lihat dan Menteri perlu bertanggungjawab kerana bagaimana MyKios yang menelan belanja sebegitu banyak duit boleh diletakkan sewenang-wenangnya di tepi jalan, di depan toilet, di kawasan-kawasan yang langsung tidak strategik. Ini bukan satu kotak yang bernilai RM20, RM200, tapi ini adalah sebuah kotak merah putih yang bernilai puratanya RM25,000. Dan bayangkan setiap kawasan, saya lihat setiap kawasan ada sekurang-kurangnya 4, 5, 6 MyKios dan yang selalunya beroperasi mungkin satu. Maknanya kalau ada 5 yang kosong, satu kawasan saja dah rugi RM100,000. Itu yang saya petikaikan. Kenapa sekali lagi nak melakukan sesuatu yang tergesa-gesa dan akhirnya tidak memberi manfaat kepada rakyat? Saya sokong kalau kerajaan nak membantu mempermudahkan peniaga-peniaga kecil dalam setiap kawasan ini. Tetapi kalau kita lihat secara practicality-nya, pengusaha-pengusaha kecil lebih selesa menggunakan payung, menggunakan gerai yang mereka orang kata yang mudah diurus dan bukannya sebuah kotak yang sebesar itu tetapi ditutup rapat. Bagi saya itu adalah antara perkara yang banyak menimbulkan persoalan, pertanyaan kenapa kerajaan perlu menghabiskan duit sebanyak itu. Saya rasa kalau kita gunakan 250 juta itu untuk membantu menjana lebih banyak peluang pendidikan, perubatan, kebajikan rakyat, saya yakin duit itu lebih bermanfaat daripada membuat kotak yang akhirnya hanya menguntungkan pengusaha yang buat kotak itu. Kan bukannya yang jual goreng pisang, bukannya yang jual air. Kerana kotak itu terbukti sampai hari ini, walaupun Menteri cuba nak buktikan bahawa ada yang berpendapatan sehingga RM30,000 sebulan daripada aktiviti MyKios, tetapi terbukti dia tidak menjana sebarang keuntungan dan juga kebaikan kepada pengusaha-pengusaha kecil. Dan sebelum ini Pemuda MC ada buat laporan kepada SPRM. Pergi sendiri pergi dekat ke ibu pejabat SPRM di Putrajaya. Dan sebulan kemudian SPRM keluarkan kenyataan kata kami akan siasat. Dan sehari kemudian SPRM mengeluarkan kenyataan bahawa tiada elemen ataupun unsur rasuah ataupun salah laku. Dan tadi Neo ada sebut tentang tata kelola pengurusan tu. Dan selepas ini apa lagi? Apa move atau apa yang akan tindakan yang Pemuda MC akan buat? Bagi saya, kita tidak berada dalam peringkat pembuat keputusan ataupun peringkat pembuat dasar. Kami hanya boleh menyuarakan kebimbangan. Kita hanya boleh menyuarakan suara dari peringkat akar umbi. Kita dah cuba melakukan yang sebaiknya. Apabila kita menyuarakan kebimbangan ini, maka niat kita pastinya mahu kerajaan supaya lebih berwaspada, lebih berhati-hati dan lebih cermat dalam perbelanjaan ataupun pengurusan dana awam ini. Dalam konteks MyKios ini, pastinya kita sudah lihat nasi pun sudah menjadi bubur. MyKios ini pun sudah diletakkan di setiap kawasan. Saya yakin di pendengar-pendengar dan penonton-penonton, saya yakin kamu akan lihat ada kios yang merah putih ini di kawasan anda yang tidak digunakan. Maka duit sudah dibelanjakan, telah digunakan untuk membeli. Saya cuma harap bahawa kerajaan lepas ini, khususnya KPKT, bersifat lebih bertanggungjawab. Elakkan pembaziran sebegini dan pada masa yang sama MyKios yang ada ini cuba tambah baik dan
mengoptimumkan penggunaan ini. Mungkin kalau bagi ada yang diletakkan di kawasan yang kurang strategik, carilah kawasan yang lebih sesuai supaya dapat digunakan sepenuh dan memberi manfaat kepada orang. Dan daripada segi pada kenyataan YB Menteri sendiri, dia ialah menggambarkan memanglah Microsoft ni satu kejayaan bagi dia. Dan apabila media-media tempatan khususnya menyiarkan, memang saya jelas mengeluarkan tajuk sendiri pun, najis burung di atas Microsoft, itu membuktikan memang ada Microsoft yang tidak berpenghuni, yang ada hanyalah najis burung. Itu dah realiti di lapangan. Dan tadi Neo ada kata, bila saya tanya apa gerakan atau apa move daripada pemuda MCA, Neo mengatakan mereka akan terus bersuara dan bercakap tentang isu ini. Dan bila bersuara tentang isu ini, sedari awal lagi isu Microsoft didedahkan oleh pemuda MCA, even YB Menteri pun seolah-olah mengugut juga, mengatakan carilah siapa yang cakap pasal Microsoft ni, kita akan saman lah, nak kenakan tindakan. Dan bagaimana, adakah itu akan membuatkan pemuda MCA akan terasa takut-takut lah, sebab even dalam berlaku ni, dari realiti dia, ada pemuda MCA telah dipanggil untuk diberi keterangan oleh Bukit Aman juga dalam beberapa isu yang lain, sebabnya bersuara untuk isu-isu rakyat yang seperti ini. Secara peribadi, kalau itu harga yang perlu dibayar atas kebenaran, atas keberanian untuk bercakap perkara yang benar, untuk mempertahankan kepentingan rakyat, saya rasa saya tidak ada masalah. Saya sedia dipanggil oleh pihak kuasa, saya sedia dipanggil oleh MC-MC ataupun Bukit Aman, sebab saya bertanggungjawab ke atas setiap perkataan kenyataan saya. Apa yang saya suarakan ini pastinya ada asas. Kita mempunyai tanggungjawab untuk mempertahankan kepentingan rakyat. Kalau dahulunya mereka sentiasa mencanang kebebasan bersuara, hari ini saya juga tetap menyokong usaha ini, tetapi hari ini mungkin anda berada di pihak yang lebih atas, pihak yang berkuasa, dan saya dan kami MCA mungkin bukan berada di pihak yang berkuasa. Maka kita menghadap sajalah apa jua tindakan yang mereka nak ambil terhadap kita. Tapi yang pasti, segala intimidasi, segala ugutan tidak akan kita undur ataupun takuti. Kita akan terus bersuara, kerana bagi saya ini adalah hasrat dan aspirasi anak-anak muda yang khususnya begitu bersemangat mahu menyertai politik kerana mahukan sebuah negara yang lebih baik. Kita sedia mempertahankan segala kebenaran ini. Baik, saya fikir ini sebagai penutup kita untuk sesi pada kali ini. Soalan terakhir saya adalah mengenai dengan Tahun Melawat Malaysia, di mana baru minggu lepas kita Perdana Menteri telah melancarkan, merasmikan Tahun Melawat Malaysia 2026, dan sebagai bekas diplomat yang berkecimpung dalam banyak negara-negara asing, bagaimana ataupun harapan dia lah untuk supaya negara kita ni dapat menerima kehadiran dengan ramai pelancong untuk memberi manfaat kepada masyarakat dan negara kita. Sebagai seorang rakyat Malaysia, pastinya saya akan menyokong sepenuhnya usaha mempromosikan negara, dan saya sebagai wakil MCA, sebahagian daripada kerajaan, saya akan cuba membantu mempromosikan Tahun Melawat Malaysia 2026 ini, kerana kita lihat begitu banyak potensi tempat-tempat pelancongan di Malaysia yang wajar kita ketengahkan. Apatah lagi kita dalam satu kawasan yang begitu strategik, yang jarang sekali dilanda bencana alam, maka ini adalah antara bagi saya kelebihan yang ada kepada Malaysia ini, dan kita berharaplah tahun hadapan dengan adanya Tahun Melawat Malaysia ini, kita dapat merancangkan lagi sektor ekonomi khususnya yang terlibat dengan pelancongan ini, dan memberi manfaat kepada limpahan manfaat ekonomi kepada semua rakyat. Dan yang pasti sekali, walaupun kita ni suka cuti-cuti kan, keluar negara dan sebagainya, tapi jangan juga lupa di negara kita juga banyak kawasan yang saya sendiri pun tak pernah pergi kan. So gunakan sebaiknya peluang ini untuk melawat tempat-tempat menarik, contohnya di Sabah, di Sarawak, di Pantai Timur, banyak kawasan yang kita boleh membawa
keluarga dan sebagainya tanpa melibatkan kos yang lebih tinggi. Dan baru-baru ni tuan-tuan dan puan-puan saya tengok juga ni Facebook Neo ni, dia ada post pasal apa? Pasal Husna. Dia jumpa Husna di China dan katanya nak buat kolaborasi nak siap jemput Husna makan Blackthorn apa Musang King. Dan mungkin sedikit kata-kata akhir berkenaan dengan pertemuan dengan Husna ni. Itu adalah satu pertemuan dalam usaha kita nak mempromosikan bahasa Melayu, bahasa Malaysia dan kebudayaan Malaysia dengan melalui Husna So saya rasa ini adalah antara usaha kita nak mempromosikan Malaysia juga. Dan saya sangat bersyukur kerana dapat melihat dan bertemu dengan beberapa orang, bukan Husna saja tetapi ramai juga yang warga negara Cina yang berminat dengan bahasa Melayu ni. Mereka di Beijing Foreign Studies ini mempunyai kos bahasa Melayu juga, kesusteraan ataupun kesasteraan Melayu, kebudayaan Melayu ini yang saya rasa kagum juga. Mereka yang mempunyai minat yang begitu dalam. Mereka pernah ada student exchange program dengan Universiti Melaya kalau tak silap saya, pernah datang ke Malaysia menetap dan belajar. Usaha apa? Wartawan juga. Dia sekarang dah dipilih. Dia pengaruh influencer lah. Dia dahulunya seorang influencer, lepas belajar kerana kepetahan dia, penglibatan dia dalam mempromosi hubungan baik Malaysia-China ini, akhirnya dia mendapat perhatian dan tawaran daripada syarikat media terbesar China. So ini adalah rezeki dia lah, sebab tu dia pun sangat bersyukur. Dia kata dia dapat belajar bahasa dan itu yang akhirnya menjadi ruang kerjaya dia dan masa depan dia sekarang. Dan itulah saya lihat, kadang saya pun rasa terkilan kalau kita sendiri pun tak menghargai bahasa kita, macam mana kita nak mempromosikan negara kita. So saya sentiasa menggalakkan supaya kita patut berasa bangga dengan identiti kita. Walaupun sebuah negara, Malaysia sebuah negara yang majmuk, tetapi itulah identiti yang perlu kita pelihara. Bahasa yang kita pelihara, budaya yang perlu kita pelihara. Itulah tu, tengok seronok agak tengok Neo berbual dengan Husna di China menggunakan bahasa kebangsaan. Dan kita nantikanlah, mungkin nanti Neo akan buat satu program jalan-jalan cuti-cuti Malaysia dengan Husna, makan apa, merasai juadah makanan tradisional selain pada Musang King, Blackthorn ataupun ialah kebudayaan Malaysia kan. Boleh? Nanti mungkin Neo akan buat satu program lah, jalan-jalan cuti-cuti kan. Dan sekian, saya fikir itu saja untuk kita sesi podcast pada kali ini, dan sehingga kita bertemu lagi. ST10, sembang santai tapi sampai.